Apa khabar Casey? Nama saya Has Linda. Casey boleh panggil saya Has. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang menyeramkan berkenaan dengan rumah yang pertama pernah saya beli. Rumah saya ni Casey yang saya beli adalah sebuah rumah yang ada kematian luar biasa. Kejadian ini berlaku pada tahun 2005, Casey. Itu adalah tahun yang mana saya memiliki kunci pada rumah pertama saya. Saya tak tahu sebenarnya dalam rumah ni ada kematian luar biasa. Yang saya tahu, saya membeli rumah ni daripada owner lama yang mana owner lama ni dah meninggal dunia akibat penyakit. Dikatakan meninggal dunia akibat penyakit. Anak ada 2 orang, kedua-dua anak selepas owner ni meninggal dunia, biasalah jual rumah untuk meraih keuntungan. Tidak ada apa-apa yang mencurigakan tentang rumah ni. Betul tak? Saya beli, Casey. 2005 saya adalah seorang ibu tunggal mempunyai seorang anak perempuan. Waktu tu usia anak saya hanya 5 tahun, Casey. Alhamdulillah, saya ada simpanan dapat beli rumah ni resale. Tak nak saya sebutkan rumah ni di kawasan mana yang terperinci, tapi rumah ni terletak di kawasan tengah Singapura. Saya pun melakukan proses pembelian rumah seperti biasa. Alhamdulillah dapat kunci pada rumah baru. Masuk dalam, buatlah sedikit renovation, beli barang sedikit, letak dalam rumah, dan dengan niat satu hari nanti saya akan dapat menghiasi rumah ni dengan lebih cantik lagi. Seminggu duduk dalam rumah ni, pada mulanya tidak ada apa-apa yang berlaku, Casey. Selepas renovation, seminggu duduk dalam rumah ni tidak ada apa-apa yang menyeramkan, mencurigakan berlaku. Akan tetapi, Casey, ketika renovasi dijalankan oleh sebuah syarikat Cina, beberapa kali saya pernah bertekak dengan syarikat renovasi ini, mengatakan kenapa tidak kunci rumah saya. Dan mereka akan cakap, macam mana nak kunci kalau saya ada dekat dalam? Mereka akan beritahu para pekerja tidak kunci rumah kerana saya ada dalam rumah ketika mereka sedang buat kerja-kerja renovasi rumah saya. Mereka katakan ketika mereka sedang mengecat rumah ke, sedang membuatlah kerja-kerja renovasi, ada kalanya saya akan datang, saya akan masuk dalam rumah, saya akan masuk dalam bilik, dan bila mereka nak pulang ni, mereka nampak saya dalam bilik, kadang-kadang dekat dapur, kadang-kadang saya masuk dalam tandas. Jadi mereka keluar, tidak kunci rumah kerana mereka tahu saya berada dekat dalam. Tapi saya akan beritahu, saya akan marah lah. Sebabnya ada kalanya bila saya datang selepas waktu bekerja, waktu malam, saya habis kerja pukul 6, Casey. Naik bas MRT akan sampai dekat rumah saya ni sekitar jam 7 lebih malam. Nanti bila sampai, saya tengok dekat luar ni mangga tak dikunci, Casey. Kita gunakan mangga bernombor. Ya, tergantung dekat luar rumah. Pintu hanya dirapatkan. Saya tolak masuk dalam rumah. Rumah saya tidak dikunci. Kemudian saya telefon, saya marah. Kemudian bos syarikat renovasi ni akan telefon pekerjanya dan marah. Kemudian bos tu telefon saya balik, katanya, tadi pekerja aku cakap kau datang tau, kau dekat dalam rumah, sebab tu dia tak kunci rumah. Dan saya akan cakap, mana aku dekat rumah, aku baru sampai ni, aku baru balik kerja. Dan selisih faham ni berlaku beberapa kali ketika kerja renovasi dijalankan. Saya hanya anggap
para pekerja daripada syarikat renovasi ni tidak melakukan kerja dengan betul. Mereka ni nak berbohong. Mungkin kerana mereka terlupa nak kunci, nak lock rumah. Jadi mereka sekarang menuduh saya mencari alasan jalan keluar. Memang saya tak boleh terima, tapi apakan daya, dah dibayar. Mereka harus habiskan kerja. Seminggu selepas saya berpindah, habis renovasi, tak ada masalah Casey sebenarnya. Tidak ada masalah. Anak saya okey, saya pun okey. Ia mula berlaku Casey. Mula berlaku gangguan dalam rumah setelah ibu saya tanya, "Ni kau pindah rumah ni, kau dah ada baca-baca doa selamat? Kau tak panggil ke ustaz-ustaz ke? Kalau tak pun, putarkanlah CD-CD baca surah suci tu. Bukalah dekat internet ke. Pergilah. Kau jangan tak buat. Rumah baru tu kena buat ni semua." Yalah mak, nanti saya ikhtiarkan ya. Jadi Casey, seminggu selepas tu, saya dah jumpa mak. Mak saya ingatkan saya beli CD. Saya ingat lagi. Saya dengan anak saya pergi ke Joo Chiat Complex. Kami pergi ke sebuah kedai toko warisan, membeli CD bacaan ruqyah. Saya sebenarnya tidak tahu itu adalah CD bacaan ruqyah. Saya jalan dekat rek-rek CD tu kan. Saya pun ambil, saya tengok CD ayat-ayat suci ruqyah. Kemudian adalah penjelasan yang saya lupa. Saya ambil CD tu, saya pergi dekat kaunter bayar. Ambil CD tu pula, bawa balik rumah, masuk dalam CD player. Saya putarkan CD tu sepanjang malam. Bila tidur tu kan CD berkumandang lah bacaan ayat-ayat ruqyah tu di ruang tamu. Pendengar Ria 897. Itulah waktu bermulanya gangguan dalam rumah saya. Casey, saya tak bohong. Kejadian yang menakutkan berlaku selepas saya putarkan bacaan CD surah-surah suci. Mama. Apa sayang? Ada apa? Ma. Dekat living room ada orang. What? There's someone at our living room, Mama. Saya bangun, Casey. Pergi ke ruang tamu rumah. Buka lampu. Alisha. There's no one here, Alisha. Astaghfirullahalazim. Terkejut Mama. Masuk balik dalam bilik. Lampu dekat ruang tamu saya nyalakan. Saya biarkan. Naik atas katil. Saya kata dengan anak saya, "Come Alisha, sleep here. Mama sleep here, okay?" Jadi anak saya ni tempat dia tidur nampak luar ruang tamu, katanya di sini. Jadi saya kata pada anak saya, "Okay Alisha, you sleep beside. Mama sleep beside." Jadi anak saya tidur sebelah dalam. Dah tak nampak dah pintu ruang tamu tu. Saya tidur, saya baring. Ruang tamu saya terang. Tidur sampailah pagi. Saya pun siap-siapkan anak saya. Sebelum keluar pergi kerja, saya hantar anak saya pergi sekolah dulu, baru saya pergi kerja. Sebelum keluar rumah, saya putarkan lagi CD surah-surah ruqyah. Dalam CD player, saya letak repeat. Keluar rumah. So, balik rumah, Casey. Selalunya saya balik rumah jam 8 lebih malam. Dah malam, Casey. Sebab saya kerja 9, balik pukul 6, ambil anak saya daripada rumah, daripada sekolah. Ada kalanya anak saya di rumah mak saya kerana kadang-kadang terbalik lambat. Mak saya yang ambil anak dari sekolah, kena bawa balik rumah. Saya akan balik rumah mak.
Dan ada kalanya pula macam kisah malam yang berlaku cerita ni. Ada kalanya mak saya ambil anak saya dan oleh kerana esok tak bersekolah seperti hari Jumaat, contoh hari Jumaat. Kadang-kadang saya dah penat di tempat tugas. Nanti mak akan telefon. Katanya, Has, ni malam ni kau tak payah ambil Alisha. Kau balik rumah teruslah tidur. Kalau kau nak tidur rumah mak pun boleh. Tak apalah mak. Terima kasih mak. Mak jaga Alisha. Has nak balik lah mak. Banyak kat rumah tu baju nak basuh. Maybe tomorrow lah Alisha datang nanti. Jadi mak saya akan ambil anak saya Casey. Jadi anak saya dari sekolah ni dia ambil, bawa balik rumah, duduk rumah dia dan saya akan pulang ke rumah saya. Bila saya pulang ni, saya buka pintu. Ada kalanya rasa seram. Dan saya ingat lagi, waktu saya keluar rumah tu, saya putarkan CD bacaan Ruqyah dalam rumah tu. Balik, CD player saya, muzik lagunya ataupun bacaannya tu berhenti. Dan bukan sekali dah beberapa kali keluar, letak repeat mode, bila balik, dia berhenti. Walhal dalam rumah, bila saya ada dalam rumah, saya putarkan CD tu, letak repeat mode, bila saya tidur, bangun pagi masih lagi kedengaran. Tapi bila saya keluar rumah, selalunya saya balik, mesti CD tu macam ada orang tekan stop. Pendengar Ria 897 FM. Saya pun balik rumah, saya pun mandi. Apa yang berlaku berikutnya? Jadi sedang saya mandi dalam tandas. Saya ingat lagi, saya sedang sabun muka saya, Casey. Tengah mandi kan? Saya pun sabun muka. Sabun. Casey, tiba-tiba saya dengar. Saya tutup pipe. Saya sapu sabun dekat muka tu, ambil air sapu. Bunyi apa tu? Saya hidupkan balik pipe hujan tu. Pendengar Ria 897 FM. Ambil sabun, cuci lagi bahagian atas dahi, dekat pipi saya. Tengah lap ni, mata tengah sabun ni. Siapa tu? Casey, tiba-tiba dekat ruang tamu saya dengar bunyi orang buka televisyen. Siapa tu? Saya dengan segera Casey habiskan mandi, buka pintu tandas. Rumah tak ada orang, Casey. Memang tak ada orang, saya seorang. Pendengar Ria 897 FM. Saya nampak ada orang lari. Orang dalam keadaan bongkok lari dari satu sudut ruang tamu, lari menuju ke arah bilik tidur rumah saya.
Siapa tu? Hello? Hello? Jalan Casey. Tolak pintu bilik. Tak ada orang. Tolak pintu bilik sebelah pun tak ada orang, Casey. Tengok ruang tamu tak ada orang. Pergi dekat TV, saya matikan televisyen. Salin baju. Saya telefon mak saya. Hello, mak. Has, kau dah balik? Dah, mak. Baru habis mandi ni. Alisha buat apa, mak? Tu, tengah duduk depan tengok TV tu. Dah makan dia, mak? Dah makan dah 2 kali tambah. Kata mak saya lah, saya berbual dengan dia, tanya dengan anak. Kemudian mak saya, ni apa bising nah rumah kau tu? Bising apa, mak? Kau tengok cerita apa tu? Tak ada, tak tengok cerita, mak. TV dah tutup dah. Ami, mak dengar macam kau tengok TV pula. Tak adalah, mak. Mak dengar apa? Mak dengar macam ada suara orang menangis gitu. Mak, tak adalah, mak. TV dah tutup pun. Rumah mak tak, Alisha tengok TV kan? Alisha tengok kartun. Yelah. Casey, saya pun letak telefon. Pergi dekat cermin, ambil tuala, tengah lap keringkan rambut saya. Lap. Tiba-tiba saya nampak daripada cermin dekat belakang ada orang tengah dari belakang saya, dekat cermin ada orang macam tengah menjengah. Dalam hanya beberapa saat, dia menjengah, tiba-tiba dia hilang, Gizi. Malam tu saya tidur agak tak tenteram. Tapi tidurlah sampai ke pagi. Saya bangun pergi rumah mak. Saya bawa balik anak, tidur dengan saya. Malam anak tak boleh tidur. Mama. Casey tengah tidur nyenyak, anak saya kejut. Mama, kata anak saya. Alisha, kenapa tak tidur lagi ni? Mama, there's someone under our bed. What? Ada orang bawa katil. Pendengar Ria 897 FM, saya dapat rasakan ada orang dekat bawah katil. Tapi saya tak berani nak tengok. Saya cuma kata, Alisha, there's no one under the bed. There's no one, okay? Go and sleep right now. Tidur sekarang. Casey, saya ni agak rasa curious. Saya nak tahu, Casey, kenapa rumah saya tiba-tiba seminggu duduk tak ada apa-apa. Lepas saya putarkan CD bacaan surah tu, macam-macam benda ganjil berlaku. Saya pun telefon mak, beritahu mak saya tentang apa yang berlaku. Mak saya kata, Astaghfirullahalazim. Kenapa, mak? Ini maknanya rumah kau ni ada benda tau. Selalunya bila kau putarkan CD surah suci ni, dia gelisah. Dia keluar. Dia keluar tu, dia nak menakutkan kau. Casey, saya duduk situ dah hampir 2 minggu. Akhirnya, saya ketuk rumah jiran sebelah. Action, Casey, bawa makanan. Saya masak, saya ketuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jiran sebelah pun buka. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, saya jiran sebelah ni baru pindah sini, baru 2 minggu lebih. Ni ada makanan saya masak sikit. Salam kenal.
Terima kasih kejap saya buka pintu. Dia pun buka pintu. Masuklah, masuk. Dia suruh saya masuk. Waktu tu anak saya tak ada dekat rumah saya dengan mak saya. Saya pun masuk duduk. Kejap saya salinkan lauk awak ni dekat mangkuk saya. Kemudian dia dah cuci. Minta maaf lah, tak ada apa-apa lah saya nak balas. Tak payah, ini saya kasih ikhlas. Dia duduk. Awak baru pindah sini? Baru 2 minggu. Maaf lah, saya pun jarang-jarang dekat rumah. Selalunya saya duduk rumah anak. Jadi jiran sebelah saya ni adalah warga yang lebih berusia dari saya. Jadi dia ada anak juga. Dan anaknya dah pun berumah tangga, ada rumah masing-masing. Dan lazimnya dia akan duduk rumah anak. Sebabnya dia adalah seorang ibu tunggal. Suami dah meninggal dunia. Jadi saya pun berbual-bual. Tujuan saya ni nak tanya rumah sebelah ni. Saya pun tanya, Kak minta maaf ya, rumah sebelah yang saya tinggal ni dulu siapa tinggal Kak? Orang Melayu kita juga. Dengar-dengar mak dia meninggal kan, sebab tu dia jual rumah. Mak dia meninggal lah, sebab tu dia jual rumah. Mak dia sakit apa Kak? Kakak ni diam. Kakak ni macam nak bilang tak nak bilang. Kakak tahu mak dia sakit apa? Kakak jiran dia dah lama lah kan? Dah lama dah. Mak dia, kakak tak tahulah dik. Takut pula kakak buat cerita ni, tapi kakak dengar mak dia ni, Kak bilang lah tak kisah, saya cuma nak tahu je, sebab ni rumah saya Kak. Mak dia meninggal dunia sebab kena sihir dengan orang. Itulah kakak tak pasti, tapi kakak dengar. Kena sihir dengan orang Kak? Kesian mak dia. Malam-malam hari mesti dia nangis. Kakak dengar kadang-kadang terpekik-pekik. Anak dia sampai berapa kali dah duduk sini dengan dia. Tahu-tahu je meninggal dunia. Tapi kakak dengar juga dia kadang-kadang malam terpekik-terpekik. Kakak suspek lah dia kena buat orang ni. Kau tinggal rumah ni dengan siapa? Saya dengan anak saya je Kak, 2 orang. Berani kau. Terima kasih lah Kak Casey. Saya ambil kain baju saya. Saya telefon mak saya. Mak, saya nak duduk rumah mak sementara waktu ni, boleh tak mak? Pergi rumah mak, tinggal dengan mak. Mak saya ikhtiarkan cari ustaz. Ustaz datang rumah, bawa dia punya entourage. Mula membaca surah-surah dalam rumah, membaca Yasin, membaca Quran. Ustaz tolong bersihkan dan semah rumah. Pertama kali ustaz datang, ustaz kata memang benar rumah ni ada penghuni. Dan Alhamdulillah, lebih kurang sebulan Sebulan saya duduk rumah mak saya. Saya takut. Walaupun ustaz kata selepas 2 minggu lah, hampir 2 minggu, ustaz kata rumah dah okey, saya tetap tak balik rumah, takut. Sampaikan mak saya cakap, tak apa, aku temankan kau. Saya dengan anak dengan mak duduk dekat rumah baru ni. Setiap malam tidur, lampu semua buka. Dapur, lampu toilet dalam, toilet luar, ruang tamu, semua saya nyalakan. Tidur nyalakan semua. Dah 2 minggu mak duduk dengan saya. Saya dah rasa lebih selesa, lebih selamat. Dah tak ada lagi perkara seram. Anak pun tak bangun tengah-tengah malam. Barulah mak saya balik rumahnya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Okey, saya akan teruskan iklan. Selepas iklan, Casey kembali untuk berkongsi ada lagi 2 kisah berkenaan dengan rumah yang ada kematian luar biasa. Yang pertama memang panjang, yang kedua, ketiga tidak begitu panjang seperti yang pertama. Ya, jadi sebab itulah saya letakkan kisah ni yang pertama. Sebab kalau takut nanti baca agak lewat sedikit. Tersedak pula. Baca agak lewat sedikit, takut nanti tak ada masa kan. Jadi saya bacakan yang pertama dan kita sambung kisah-kisah selanjutnya. Yang lain boleh kirimkan voice note dan kita kembali selepas ini. Ria 897 MM. Tapi sekarang kita teruskan kisah Misteri Jam 12 yang kedua. Rumah yang dibeli ada kematian luar biasa. Apa khabar Casey? Nama saya Nur Endang. Saya pendengar dari Shah Alam Seksyen 7 Malaysia. Saya pernah membeli sebuah apartmen di Shah Alam tapi Seksyen 12. Dalam apartmen itu Casey, sebenarnya apartmen yang saya beli ni ada kematian yang saya tidak tahu pun berlaku dalam rumah tu. Di sini kalau saya beli rumah, saya akan beli terus direct dengan ejen yang menjual rumah. Lazimnya latar belakang tentang rumah ni akan seringkali kalau ada benda-benda yang negatif akan diselindung dan dicuba selindung oleh ejen yang menjual hartanah tersebut. Dalam rumah yang apartmen yang saya beli ada kematian ke si? Kematian yang mana saya akan ceritakan sebentar nanti apa yang berlaku. Jadi saya beli apartmen ni tak besar ke si? Apartmen ni saya tinggal di tingkat 5. Ya, sebuah apartmen yang kecil mempunyai 1 bilik tidur, ruang tamu dan dapur yang kecil. Dapur dengan ruang tamu ni dia bercantum ke si? Bilik tidur 1. Yalah, saya ni bujang. Dan bila tinggal dalam rumah yang saya beli dengan harga yang berpatutan ni, rasa selesa dan bangga. Akhirnya setelah bertahun saya sewa rumah, pindah randah, saya ada memiliki rumah saya sendiri. Tapi sekarang rumah ni masih saya miliki. Ya, masih lagi sebab pinjaman dari bank belum habis dilunaskan. Apa yang saya buat, rumah ni saya sewakan orang. Tapi saya sewakan bukan orang warga Melayu. Saya sewakan warga India yang menetap dalam rumah saya ni. Dan tak ada apa-apa pun yang mereka mengadu tentang ada hantu ke. Mungkin mereka tidak beritahu saya. Tapi saya sewakan, dengan duit sewa ni, saya sewa satu lagi rumah untuk saya tinggal. Sebab saya tak boleh jual rumah ni ke si? Hutang bank belum saya lunaskan habis. Jadi rumah ni masih lagi milik saya. Casey, bila masuk dalam bilik rumah ni, saya perasan ada satu benda dekat dalam rumah ni. Saya rasa mungkin ini adalah bekas tuan rumah yang mempunyai anak kecil. Sebab dia ada macam tempat di atas siling tu, ada macam besi, ya, tempat cangkuk besi tu dekat atas siling. Jadi saya rasa ni mungkin digunakan ya untuk gantung buai. Diletak bayi lah, gantung buai tu, jadi dekat cangkuk tu dekat atas. Itu yang boleh saya fikirkan. Kalau tidak, cangkuk tu dicucuk dalam siling tu untuk apa ke si? Takkan pakai kelambu. Mana ada nyamuk dekat sini. Ya, semua tertutup sebab rumahnya 100% ruang tamu dan bilik ada hawa dingin. Jadi malam hari kalau saya tidur, pernah beberapa kali Casey, kadang-kadang tertidur dekat ruang tamu, tengok TV, tengah tengok TV, TV tengok saya. TV tengok anda tu biasalah. Kadang-kadang di rumah balik kerja dah penat, buka TV, tengok cerita. Awak tengok TV, akhirnya jadi TV tengok anda. Macam MJ12 jugalah. Dengan MJ12 buka balik rumah, okey 12 dengan MJ12, cucuk earphone, buka radio, buka TV nak dengar MJ12, akhirnya MJ12 dengar awak berdengkur.
Siapa pernah macam tu? Dengar MJ12 sampai tertidur. Yang gini, saya tertidur dekat ruang tamu Casey. Ya, saya tertidur dekat ruang tamu. Dan beberapa kali juga saya macam terlupa yang saya tidur dekat mana. Kenapa agaknya? Seingat saya tahu pada malam tu saya tidur dekat dalam bilik. Saya tahu ni, saya tidur dalam bilik. Tapi bila saya tersadar kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi, saya tertidur dekat atas sofa dekat ruang tamu. Bila saya sadar tu, saya tengok dekat diri saya dekat atas sofa, saya macam lost tau. Katanya di sini, saya terfikir, duduk kejap tengok. Tadi aku tidur dalam bilik ke dekat ruang tamu Sebab memang ada beberapa kali saya pernah tidur dekat ruang tamu, tengok TV sampai tertidur. Lalu saya matikan TV, bila bangun, saya pun bangun masuk dalam bilik. Jadi pernah. Jadi bila saya terbangun, saya tersadar saya duduk dekat ruang tamu, saya terfikir ni, bukan tadi aku dah masuk bilik, aku tidur dalam bilik? Ke semalam? Sampaikan saya sendiri tak percaya diri saya. Itu baru pertama kali Dan katanya benda ni berlaku bukan sekali Casey. Yang mana saya tidur dalam bilik, saya berada dekat ruang tamu, tapi saya masih tak boleh percaya. Macam aku tidur kat mana Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pada satu malam saya nak tidur, sebab saya dah banyak kali rasa runsing. Saya tidur dekat luar ke saya tidur dekat dalam? Saya tidur luar, mungkin saya bangun, saya masuk dalam bilik, ataupun saya tidur dalam bilik, tak tidur luar. Mengganggu Casey fikiran saya. Jadi satu malam tu, sebelum saya tidur, saya ambil selfie. Ciki, ambil selfie. Ciki. Okey, menunjukkan saya dalam bilik tengah tidur kan. Letak handphone tepi, saya pun tidur. Terbangun Casey. Terbangun pada malam tu. Dan kemudian saya berada dekat ruang tamu. Aku tidur kat dalam ke kat luar? I got up from my sofa. I walk to my room, take my handphone, unlock, pergi dekat photo gallery, tengok. Saya tidur dalam bilik. Casey, kalau kita ambil gambar, ada information kan, pukul berapa kita petik gambar tu, pukul berapa kita petik, tarikhnya bila. Saya tengok, this cannot be yesterday. Saya pergi dekat foto info, saya petik gambar pukul 10.39 malam. Siapa angkat saya, Casey? Casey, waktu tu katanya di sini, I was like, takkan saya sleepwalk? Saya tak pernah ada masalah sleepwalk. Tidur, berjalan ketika tidur, saya tak pernah ada masalah tu. Saya duduk dekat atas katil. Casey, saya tertanya-tanya, macam mana saya tidur dalam bilik? Saya ambil selfie. Next moment saya sadar saya dekat luar. Pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini, saya masih tertanya-tanya sebenarnya.
Sampaikan pada satu hari saya ajak kawan rapat saya untuk stay overnight dekat rumah saya. Not just one night, katanya di sini, a couple of night, untuk bermalam, untuk beberapa malam bermalam di rumah saya. And then the first night, kawan saya ingat lagi saya sedang nak buang sampah. Every night sebelum saya tidur, saya akan ambil plastik yang mana dalam plastik tu sampah-sampah saya buang dekat sinki air. Saya akan angkat sampah tu, pergi dekat luar tu ada tong sampah besar, buka pintu, saya buang dekat dalam. Jadi that particular night, the first night, kawan saya dekat dalam rumah saya. And then saya keluar, tempat buang sampah jauh sikit daripada pintu rumah saya. And next moment saya patah balik, saya tengok kawan saya tengah walking towards me, tengah berjalan menuju ke arah saya. Saya tengok, nak pergi mana? Dia macam gelisah tau. What happened? Kenapa? Aku nampak ada orang dalam bilik lah. Come on, kau ni nak prank aku Aku betul-betul nampak ada orang. Kat mana? Aku tak tahu. Aku nampak macam ada perempuan tergantung lah, macam gantung diri. Kau nak prank aku kan? And then my friend, kawan saya ni langsung tidak ketawa, tersengih, senyum. Betul ke? Terus saya berubah. Daripada saya ingatkan dia bergurau, dia angguk. Masuk dengan aku. Masuk tolak pintu ke si. Pergi tengok bilik saya. Saya tanya, dekat mana kau nampak? Dia dongak atas. Kau nampak cangkuk ni? Ni tadi aku nampak dekat sini ada macam orang gantung, kata kawan saya. Casey, saya tertanya ni, cangkuk ni tempat gantung bayi ke? Tempat gantung orang? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, sebenarnya kisahnya ada sambungan, tapi saya rasa itu part paling baik kita berhentilah. Bila dia tanya, tempat gantung apa ni? Yelah, seram Malam ni saya rasa macam meremang pula berluma. Dan seperti yang dikatakan awal tadi lah, dia tak tahulah ada orang gantung diri ke tidak dalam rumah. Tapi bila kawan dia kata ternampak orang tergantung dekat situ, dia terperanjat sebenarnya. Dan apa yang berlaku, wow, meremang pula tiba-tiba. Okay, anyway, so apa yang berlaku, kisahnya tu, dia akhirnya katanya di sini kejap, dia tidur, kawan dia tidur rumah dia untuk satu malam saja. Dan malam tu dia angkat barang-barang dia tidur rumah kawan dia pula. Jadi bukan malamnya, keesokan malamnya. Malam tu kawan dia tidur dengan dia lah. Malam seterusnya dia tidur rumah kawan dia. Dan rumah yang dia miliki, yang dia beli ni, sampai ke hari ini, rumah yang satu bilik, ruang tamu tu telah pun disewakan oleh keluarga berbangsa India lah, yang menetap dekat rumah tu. Dan tidak ada apa-apa aduan ke komplain tentang ada gangguan, nampak hantu, tak ada. Dah agak lama keluarga tu tinggal di sana. Dan saya menggunakan duit yang saya dapat daripada rumah yang saya sewakan tu untuk membayar rumah yang saya sewa, satu lagi rumah. 6911897.
Hello, selamat pagi. Hello. Silakan 669 11897. Assalamualaikum Casey, para pendengar dan geng-geng momok. Saya Syakur daripada Jurong. Okey, sebelum Syakur berkongsi kisah, ya, Syakur telah pun menambah kesan bunyi dengan sendiri. Jadi Syakur mungkin dia bila dia bercerita tu ditambah sound effectnya sendiri. Jadi anda dengar bunyi sound effect tu datang dari Syakur. Jadi kita harus beri pengiktirafan lah, mengiktiraf usaha yang ditunjukkan. Bagus. Jadi inilah Syakur, silakan sambung. Akan kisah yang terjadi kepada teman rapat saya sewaktu dia sedang menjalani perkhidmatan negara sebagai tentera Singapura 3 tahun yang dahulu. Begini ceritanya. Teman saya ni waktu tu dia baru saja enlisted dalam latihan BMT, dan biasanya BMT ni pada permulaan dia ada 2 minggu confinement. Bermakna dia harus tinggal di kampnya selama 2 minggu, baru dia dapat pulang ke rumah pada minggu yang ketiga, iaitu pada hujung minggu. Perkara seram ini mula berlaku bukan di dalam kampnya, tetapi sewaktu dia mahu pulang dari book out pertamanya, iaitu dia dibenarkan pulang selepas menjalani 2 minggu confinement. Teman saya memberitahu bahawa dia mahu rasa tidak sedap hati. Dia mula merasakan tidak sedap hati. Sebalik saja dia beritahu dia baru melangkahkan kakinya keluar dari kampnya itu, bulu rumahnya sudah mula berdiri secara tiba-tiba, dan dia dapat merasakan seperti ada yang mengekori dia dari belakang. Sebelum itu, saya ingin memberitahu yang kampnya itu terletak di kawasan Lim Chu Kang. Perasaannya yang tidak tenang itu namun berterusan sepanjang dia pulang ke rumahnya. Setelah selamat sampai ke rumahnya, memang tiada apa-apa yang berlaku pada mulanya. Sehinggalah pada waktu tengah malam ketika dia sedang tidur, teman saya ini tinggal bersama keluarganya. Dia ada 5 orang adik-beradik termasuknya. Waktu malam, dia akan tidur bersama adik-beradiknya dan orang tuanya akan tidur di bilik sebelah. Pada malam yang sama, ketika semua sedang nyenyak tidur, dia tersedar di tengah-tengah malam sekitar 2 pagi. Waktu dia sedar tu, dia tidak membuka matanya. Matanya masih tertutup kerana dia sedang cuba mau melinarkan dirinya. Tiba-tiba dia dapat merasakan ada benda yang tak kena pada sekeliling tubuhnya. Walaupun matanya tertutup, dia macam seperti ada 2 orang yang sedang mematinya. Dia dapat merasakan seperti ada orang mematikannya. Tambah lagi, bulu rumahnya pun sudah mula berdiri. Teman saya ni biliknya ada 2 katil. Satu katil bertingkat dan lagi satu katil king size. Jadi dia ni tidur di katil king size dengan 2 lagi adiknya. Dia akan tidur di katil yang paling hujung menjebelahi pintu biliknya. Jadi dari situlah dia dapat merasakan seperti ada entiti yang berdiri di sebelah katilnya memerhatikannya. Jadi selepas lap beberapa minit, dia rasa ada yang tak kena. Dia cuba membuka matanya sedikit saja, seperti seolah-olah dia cuba ingin mencuri-curi pandang dan mahu tahu apa yang berlaku. Selepas tu apa yang dia lihat betul-betul buat dia terkejut. Dia terlihat seperti ada susuk tubuh yang tinggi berambut panjang berdiri betul-betul di sebelah kakinya, sedang memerhatikannya. Dia tahu yang matanya masih lagi dalam keadaan separuh buka
dan dia sendiri betul-betul tengah merasa takut. Oleh itu, dia cuba pejamkan matanya balik. Kalau nak ikutkan niat di hati, kalau boleh dia mau terus tidur sampai ke pagi. Tetapi entah bagaimana, fikirannya tiba-tiba terlintas berfikir yang dia mau buka matanya sekali lagi dalam posisi yang sama, iaitu separuh buka. Apa yang terjadi? Astagfirullah. Casey nak tahu tak, makhluk yang tadinya berdiri di sebelah katilnya kini sedang betul-betul di depan mukanya. Casey, mukanya betul-betul bertentangan dengan muka makhluk itu. Jarak mukanya dengan makhluk itu cuma sejauh 4 cm saja, Casey. Dia memberitahu saya yang makhluk itu tidak berwajah dan keseluruh bahagian di mukanya semuanya hitam. Jadi selepas dia ternampak makhluk itu, dia mengibas-gibas tangannya seperti orang yang lemas tenggelam dalam kolam. Seperti itulah. Jadi dia mengibas seolah-olah seperti itu dan dia tutup matanya kerana dia terperanjat bila ternampak makhluk itu. Jadi langsung bila dia buka matanya, makhluk tu sudah hilang. Abang, kenapa ni bang? Kenapa tiba-tiba pekik macam tu? Adiknya sampai terbangun dan bertanya selepas terdengar jeritan teman saya. Untuk menenangkan situasi, dia cuma boleh menjawab, tak ada apa-apalah adik, besok abang cerita. Keesokan harinya, dia menceritakan perkara ini kepada semua ahli keluarganya. Ibunya memberitahunya bahawa mungkin makhluk itu sudah mengikutnya pulang daripada kawasan kampnya. Sebab itu dia merasakan ada yang tak kena sewaktu dia pulang dari hari sebelumnya. Itu saja kisah saya, Casey. Terima kasih kerana mengetengahkan kisah saya dan selamat tengah malam. Okey, saudara. Percubaan yang baik kita berikan. Kita berikan nyalakan serigala untuk berada kita. Wow, bagus. Ya. Percubaan yang baik, saudara. Percubaan yang baik. Yalah, biasalah, jangan bandingkan dia dengan saya. Saya ni dah 11 tahun buat cerita hantu. Ya, kalau tak bagus pun tak tahu nak cakap apa. Ya, dia pun baru. Jadi kita harus tengok pada sudut-sudut yang positif. Bila kita mula nak bandingkan orang lain dengan orang lain, itulah kita nampak kekurangan. Kita tengok yang positif, cari yang baik dulu. Yang baiknya dia ada usaha, ya, muzik latar ada tu bagus. Jadi terima kasih pada anda. Biasalah kalau mutu cara bercerita tu harus diperbaiki lagi lah. Walau bagaimanapun, syabas, satu nyalakan anjing untuk berada kita. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, ada yang kata, Casey, apa kata kalau cerita budak tadi tu kita berikan hantu 4 cm? Korang ni suka bergurau senda di pagi raya. Yalah, tapi itulah ceritanya tu kadang-kadang hantu 4 cm tu kira terlalu dekat. Dia boleh kira begitu terperinci cara dia kira. Hantu tu berada 4 cm kira. Sekejap saya ambil. Mana dia, kejap. Okey, ni dia. 4 cm jarak saya ni 15 cm. Jadi 4 cm dia dalam macam ni. Oh, dekat ni 4 cm macam ni. Sebelah je. 4 cm macam ni. Tengok ni. 4 cm. Kalau boleh cerita tu bila anda baca kan, kadang-kadang typo 40 cm ke.
anda kena nilai sendirilah. Ada kalanya tertypo, tersalah type. Ya, jadi bolehlah. Ya, hantu 4 cm. Maknanya hantu tu sebelah. Betul-betul sebelah. Kalau anda sendawa, hantu tu boleh bau. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, kita sambung. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengar sekarang ini secara live maupun secara rakaman, ya. Dan kita nak bertegur teman-teman yang ada di media sosial. Terima kasih pada semua. Angelina Baby, terima kasih pada Amirul Alias, terima kasih kepada Racer 93, Rozaini. Terima kasih. Ada soalan-soalan lain. Ini Casey, malam ni cerita tu hantu memang meremang. Saya sedang mendengar seorang diri. Casey dekat ruang tamu, sekarang dah masuk bilik. Oh ya, terima kasih atas peringatan Saiful Ikmal, ya. Katanya Casey 1000. Oh betul Terima kasih. 1000 sedang menonton sekarang ini, ya, sedang menonton secara live YouTube. Terima kasih. 1021 lebih tepat lagi. Terima kasih atas sokongan anda. 669-11897. Terima kasih juga pada Mr. General, Panda Fire Rambo, Aspawi, Encik Tarik, Pemi Hafiz TV, Abang Tak Macho, Rose, Wanida Sapuan, Rose Azaha, siapa lagi ni? Wanida Imran. Wanida Imran, macam mana dengar? Itu Vanida pelakon Noraya Talib, Zulfakri, Filzanah. Apa ni, rambut Casey panjang ke? Apa ni awak tanya rambut saya pendek lah. Mana saya tak pernah simpan rambut panjang. Terima kasih kerana bertanya. Kenapa? Adakah rambut saya macam rambut orang panjang ke? Ini Mas Lina Safwan. Terima kasih daripada Daddy Amshar. Terima kasih. Sheikh Rania Sheikh Al-Sagof, terima kasih. Bunga Cengkeh, Cik Cengkeh Bunga, nama ulangan Kamal Alias, Syahidul Amin, Mir, ya, terima kasih pada Syamrin Azman, Jeff Killer, Abang Batu, salam pada Abang Batu, Syahidul Amin, dan yang lain-lain lah. Yang ini kisah misteri dalam lift. Jam 12 malam. Misteri jam 12. Kisah dalam lift kiriman daripada Norman berkongsi peristiwa yang menakutkan ini berlaku. Dan katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Norman. Saya nak berkongsi satu kejadian kisah yang pernah terjadi pada diri saya di rumah saya di kawasan Sengkang, Fernvale. Saya balik kerja lazimnya selepas 12.30 malam. On the way balik, saya akan dengar misteri jam 12. Misteri jam 12 akan menjadi teman saya bila saya memandu Casey. Adalah cara yang terbaik untuk hilangkan rasa mengantuk. Terima kasih pada anda, ya. Ada kalanya saya tak dengar MJ12 sebab saya takut. To be honest, there are some nights yang saya tak berani nak buka radio sebab sometimes you just don't feel don't feel like listening to MJ12 sebab ada perasaan rasa takut. Jadi pada malam tu, saya dari tempat tugas, saya keluar dari tandas tu dah rasa meremang tau Casey. Masuk dalam kereta, saya asyik-asyik terpandang cermin, tengok belakang. Saya ni pandu MPV, jadi belakang, seat paling belakang tu gelap lah. Dan saya akan terbayang-bayang dekat belakang tu macam ada orang duduk lah. Ini adalah perasaan saya. Jadi bila nak balik tu, nak dengar MJ12, terbantut lah, ya. Saya pun tak nak add on fire to the fear. Amboi cakap mutih Jadi so saya teruskanlah perjalanan memandu.
tapi tak dengar radio. Saya turunkan tingkap, ya, turunkan tingkap. Dan saya harapkan dengan angin tiup tu akan kurangkanlah saya rasa macam ngantuk, sebab angin bunyi bising kan. So sampai rumah, saya letakkan kereta di tingkap paling atas. As usual, kalau balik lambat ni, ya, multi-story car park semua penuh. Nasib baik akan dapatlah di tingkat bawah. Kalau tidak, saya selalunya akan park tingkat paling atas ke si, paling atas. So selepas saya park kereta tingkat paling atas, saya akan naik lift. Maaf, saya akan turun lift. Turun bawah dan kemudian pergi blok sebelah, naik lift balik rumah. So what happened bila saya turun lift, tekan butang lift, saya park dekat tingkat 5 ke si, fifth floor. Ya, tingkat 5. Jadi saya tekan lift tu daripada bawah nak naik atas. So bila lift tu dari bawah nak naik atas, pintu lift ni dah nak dekat sampai, saya lupa. Alamak, saya punya barang saya terlupa dalam kereta. So I actually walk back lah. Saya pusing balik, pergi dekat kereta. Daripada mana saya berdiri ni, tengah ambil barang dalam kereta, saya boleh nampak lift lah. Lift tu dah sampai atas, pintu lift dah pun terbuka. So what happened, saya nampak pintu lift terbuka, saya pun mak, ada orang lah. So saya ingatkan orang ni nak keluar. So saya pun ambil barang saya. Saya tengok orang tak keluar-keluar ni, masih dalam lift katanya di sini. Orang ni masih berada dalam lift. So saya ingatkan orang ni mungkin nak turun. Jadi mungkin tingkat 4 tadi dia tekan, dia naik atas, dia turun bawah balik lah. So daripada saya ni, pintu ni tak tutup tau. Pintu tak tutup, saya nampak tangan dia tengah pegang. Mungkin tengah tunggu saya. Sebab daripada lift tu boleh nampak saya pun boleh nampak dia. So saya pun pusing, saya tutup pintu, saya lock kereta saya dengan barang saya jalan tuk-tuk, jalan menuju ke arah lift. So what happened katanya, selepas saya pusing menuju ke arah lift Casey, saya tengok bukan ke tadi dalam lift ni ada orang. So I was like, saya pusing kiri, tengok kanan, tengok mana tadi ada orang tau. Saya nampak betul-betul Casey, ada badan orang. Saya nampak ada tangan tengah tekan butang. Kalau tidak, pintu lift akan tutup. Because saya lama lah saya ambil barang ni. So saya nampak dia tengah tunggu saya. Saya pun pusing tutup pintu. Saya pusing belakang. Tengah jalan ni saya perasan dalam lift tak ada orang. Casey, to be honest, saya takut pada malam tu. So what I did was, apa yang saya buat pada malam tu, saya patah balik dekat kereta saya. Saya hidupkan enjin, saya turun bawah, pusing daripada tingkat 5 kan, turun 5A ke 4, 4B, 4A, turun sampai tingkat 1. Saya park, letak kereta saya dekat loading unloading bay. Park dekat situ. Saya naik atas balik tidur. Gangho ke si, kalau kena saman lah. Saya takkan turun lift, takkan turun tangga. Nasib baiklah dia tak ikut saya. Naik atas tingkat 7 rumah saya, masuk rumah dan saya tidur. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, silakan 669-11897. Satu lagi kisah tentang rumah. Ini dia, berkenaan dengan rumah yang dibeli dengan ada kes kematian luar biasa. They're stealing our children. Misteri jam 12. Okey, saudara. Kisah seterusnya.
Datang daripada Rizan. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Rumah saya, Casey, yang terletak di kawasan Tanglin Halt. Saya pernah beli sebuah rumah di Tanglin Halt satu ketika dahulu. Tapi rumah ni sekarang dah dirubuhkan pun. Dah didirikan rumah yang baru. Ya, rumah lama dah dirubuhkan, sekarang dah naik rumah baru. So sebab itulah saya boleh sebutkan Tanglin Halt, ya. Apa yang berlaku, rumah tu sebenarnya ada kematian luar biasa. Ada kes lah yang melibatkan pasangan suami isteri dan anak yang mati dalam rumah. Dipendekkan cerita, saya membeli rumah tu dengan harga yang berpatutan. Sekeluarga ni, Casey, meninggal dunia. Itu saya dengar. Dan saya tahu rumah ni rumah ada kematian luar biasa. Saya tahu, bukan tak tahu. Sebab ni semua dah masuk surat khabar, Casey. Dan rumah tu pun kosong buat seketika waktu. Sampaikan saya yang membeli rumah tu atas kerana sebab-sebab keuangan dan saya memerlukan tempat tinggal. I can only settle for that. Jadi bila tinggal rumah macam tu, biasalah kadang-kadang malam-malam kita akan dengar bunyi macam-macam bunyi. Saya dengan isteri dengan anak saya 2 orang. So anak saya 2 orang tak tahu pasal rumah ni. Isteri saya pada waktu tu dia belum tahu lagi. Sampai banyak perkara-perkara menakutkan berlaku dalam rumah, dia mula bertanya dan dia dapat tahu, barulah dia dapat tahu rumah tu ada kes pembunuhan. Jadi Casey, bila dah tinggal di sana, saya dengan anak-anak, saya ingat lagi, sampaikan ke tahap gangguan dalam rumah ni dah menjadi macam Casey pernah cakap, kes kronik. Saya tak bohong, saya pernah mendapatkan seorang pakar yang pernah berkongsi beberapa kisah dengan Casey. Tuan Haji Ismail datang ke rumah saya. Waktu tu tahap gangguan dah terlampau teruk. Ya, bila baru tinggal macam-macam lah. Kadang-kadang pada waktu malam, tengah tidur akan dengar dekat ruang tamu TV menyala, dipadamkan, menyala, dipadamkan. Bermain lampu kelap-kelip Casey dekat ruang tamu. Kadang-kadang tengah tidur dekat atas katil, pintu tutup macam ada orang hempas pintu, pam. Saya akan terbangun, tersentak. Anak-anak saya daripada tidur berdua dalam bilik, sebab rumah ni mempunyai 2 bilik tidur saja. Dia tidur berdua dalam bilik, sampaikan dia tidur dengan saya dengan isteri. Takutnya dalam rumah tu. So tahap kes kronik ni saya nampak depan mata saya. Casey boleh tanya Tuan Haji Ismail, Casey yang membantu saya. Wah, ni dahsyat ni Katanya depan mata saya, anak saya tengah duduk dekat ruang tamu. Dia duduk atas bantal, Casey. Bantal square yang besar tu kan. Tengok TV tengah duduk. Tiba-tiba bila dia duduk, macam ada orang tarik kaki dia tau. Macam dia terpusing. Kemudian dia macam tengok, dia duduk balik, tengok TV. Saya duduk atas sofa, dia duduk kat bawah Dia pusing macam, dia sampai macam gitu tau, Casey. Macam marah. So what happened? Saya tengok lagi. Saya kata, Aman. Dia tengok TV. Tiba-tiba the third time, Casey, kaki anak saya macam ada orang tarik, seret sampai pergi dapur, depan mata saya, depan isteri, depan kakak dia. Dia tarik. Ayah! 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 Laju, Casey. Saya tengok. Oh, nampak tak? Ayah, anak saya dekat dapur diri, lari masuk dalam ruang tamu sampai peluk saya. Ayah, ayah, ayah. Saya tak tahu nak cakap apa, Casey. Macam pertunjukan magic. Like my son literally baring atas lantai, kaki dia
ternaik atas, macam ada orang tarik, tapi tak nampak orang. And then bila anak saya tengah peluk saya, then the whole family dalam keadaan panik, tengah takut, tengah bimbang. Because katanya di sini rumah kita ni dah banyak gangguan. So my wife dengan I dah kena berkali-kali dah. Kita duduk rumah tu dah masuk few months selepas kita berpindah ke rumah ni. So bila dah pindah beberapa bulan tu, dah kena ganggu, bunyi TV, benda-benda ni bercampur dan kita faham there's something wrong with the house, tapi tak ada orang nak mengaku, Casey. Saya tahu, saya tak nak bilang isteri, tak nak tambahkan takut. Kita tak ada tempat tinggal lain. So benda ni dicampur, jadikan satu, jadilah kes macam ni. Anak saya peluk saya macam, apa sih tadi aku nampak? And then anak saya kata, Ayah, dia angkat kaki. Ayah, dia tunjuk kaki dia. Dia macam tak boleh bercakap, Casey, terperanjat. So saya pun, dia tengah pakai pajamas, seluar kain yang tipis tu, saya tarik seluar anak saya. Dekat kaki anak saya ni ada bekas macam orang genggam terlampau kuat. Jadi kaki anak saya ada tanda macam merah, Casey. So that night, malam tu, saya telefon Haji Ismail datang rumah. Urgent, sebab Haji Ismail ni adalah salah seorang yang telah pun membantu banyak keluarga saya. Jadi datang rumah, dia cuba tengok. Bayangkan, Casey, Tuan Haji Ismail tengah berdiri dekat ruang tamu, memandang ke arah kiblat, diri dekat ruang tamu. Dia tengah angkat tangan baca doa. Dia seorang tengah angkat tangan baca doa. My wife and my son and myself semua diri kat luar. Dia kata diri di luar rumah. So kita dekat koridor lah. Kita dekat koridor memandang ke dalam rumah. Tuan Haji Ismail tengah berdiri angkat tangan, tengah baca ni. Saya tak dengar apa dia baca. Dia baca ni, baca. Tiba-tiba dia tersungkur, ke si. Ada benda tolak daripada belakang. Tolak dia daripada belakang. Dia macam Casey, benda ni very violent. Tuan Haji Ismail keluar. Dia cakap dengan saya, awak ada tak tempat tinggal untuk masa terdekat ni? Tak ada. And then dia cakap dengan saya, benda ni kasar. Takut nanti ada benda berlaku pada awak dengan anak-anak awak. And then Tuan Haji Ismail cakap, tak apalah, why not malam ni, 2-3 malam ni awak tidur kat rumah saya lah ya. So saya nak masuk dalam ni, saya takut, ke si. Masuk dalam ambil barang. Meremang bulu rumah tak henti-henti, ke si. Isteri dengan anak dekat luar. Saya ambil barang semua, sumbat dalam luggage. Saya ingat lagi, saya ambil luggage, buka luggage tu, semua just throw in everything inside. Daripada dalam rumah saya tanya, ya yang nak bawa apa lagi yang? Baju sekolah bang, baju sekolah dekat dapur. Isteri give me instructions, kasih saya arahan daripada luar rumah. Dia takut nak masuk dalam. Bang, baju budak-budak, seluar sekolah, PE, besok. Macam tu lah contohnya lah. Dah ambil semua, dah masuk dalam luggage. Okay, dah tak ada lagi barang Ambil barang, kita keluar dari rumah tu, pergi rumah Tuan Haji Ismail. Casey, gangguan dia teruk, Casey. And daripada Tuan Haji Ismail offer saya duduk rumah dia sekejap, sampai hampir seminggu saya duduk sana sebelum saya dapat sebuah rumah, iaitu rumah kawan baik saya. Saya menetap dengan kawan baik saya yang merupakan seorang single dad, ya. Jadi pindah ke rumahnya buat seketika, sementara Tuan Haji Ismail bersihkan rumah tu. Dan kata Tuan Haji Ismail bukan senang. Mengambil masa beberapa bulan sebenarnya. Mana tak, Casey, satu keluarga mati, dibunuh dalam rumah tu. Dan sekarang, flat yang pernah saya tinggal dekat Tanglin Halt dulu, flat tu dah dirobohkan. Dan mereka dah bina rumah baru. Apakah maksudnya? Banyak rumah-rumah lama dekat Tanglin Halt
Kenapa flat saya? Kenapa tak yang bahagian pasar pun ada rumah? Dekat belakang pasar pun banyak rumah-rumah yang lama. Kenapa dalam banyak-banyak rumah lama dekat Tanglin Halt, rumah saya itulah dirobohkan? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. 669-11897 sila hubungi saya dalam Misteri Jam 12. Silakan 669-11897. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton live dan kisah tadi seram saya pernah saya rasa saya tahu flat tu di Tanglin Halt. Saya pernah pergi sebab pernah lalu dekat kawasan tu beli nasi ayam dulu kat Tanglin Halt. Ada satu kedai nasi ayam famous Jadi ada banyak rumah-rumah lama dan flat dimaksudkan nanti anda akan lihat tiba-tiba ada satu flat baru dekat Tanglin Halt tu. Ada mungkin itulah flat yang dimaksudkan yang dirobohkan. Kemungkinan memanglah flat tu dipilih untuk mungkin untuk apa ni, untuk kerja-kerja peningkatan lah kemungkinan. Kebetulan memang ada plan oleh pihak pemerintah. Kebetulan anda pun ada gangguan dalam rumah, jadi anda fikir macam, kenapa Kisi? Dalam banyak-banyak flat saya dia pilih. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Selamat pagi. Okey, silakan 669-11897 untuk berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Kalau tidak, saya akan tutup tirai sebab saya mula berbual dah berapa jam saya bercakap ni non-stop ni Kita tengok kalau ada WhatsApp satu sebabnya saya dah katakan saya ada banyak email yang backlog saya memang banyak sangat email baru banyak, email lama lagi banyak. Jadi kalau saya simpan maknanya sampai saya bercucu lah tak habis Jadi terima kasih. Terima kasih juga pada anda. Ada yang kata Kisi yang tadi ini kiriman daripada Ibu mana ni? Ibu Aminah. Katanya kisah yang tadi Kisi baca, Kisi ketengahkan voice note tu siap dengan sound effect bagus Kisi. Syabas kepada adik kita tadi yang cuba berkongsi kisah. Sound effectnya memang best. Terima kasih. Bekerjasama adalah lebih baik daripada bersaing. We've taken the lead. Flashbang. Sniper. Objective almost complete. Keep it up. Target down.
Watch out! Flashback! Hunter-killer drone deployed. We've taken the lead. Smoke out. We've taken the lead. Enemy down. We've taken the lead. Down. UAV recon ready for deployment. UAV online. Keep on them. We're winning this one. Enemy in sight. Enemy down. SAM turret ready for deployment. They're hurting. Keep fighting. Friendly Shock RC is coming. SAM deployed. Target down. Target. Contact with enemy.